memalukan aku. Sia-sia je kami hantar kau belajar luar negara. Ilmu ini yang kau bawa balik. Cikgu kau ajar kau ilmu kurang ajar ke? Bu, Baiduri tak belajar semua ni, Bu. Baiduri tak diajar untuk menduakan Allah. Menduakan Allah apa? Cuba kau bagi tahu aku. Apa ajaran dia yang menduakan Allah? Segala ajaran dia betul. Tak satu pun yang bercanggah. Apa yang dia ajar, semuanya mengikut Al-Quran, Sunnah, Hadis. Jadi minum air kaki semua tu, Bu? Betul ke? Itu untuk mendapat barakah seorang guru, seorang mursyid. Kalau kau nak minum, minum. Kalau kau tak nak, sudah. Bukannya sembah di muka dia. Tapi itu salah, Bu. Salah. Dosa besar, Bu. Kalau dia betul-betul seorang guru agama, dia takkan suruh jemaah dia untuk minum air kaki dia, Bu. Tak apalah, Bu. Baiduri minta maaf. Baiduri tak nak bertekad dengan Ibu. Sekarang ni Baiduri nak bagi tahu Ibu yang Baiduri dah tak nak pergi tempat mengarut tu lagi dah. Eloklah tu. Elok. Ilmu baru sikit. Tapi kau dah berani menghukum orang. Cakap orang tu tak betul, orang ni tak betul. Tak apa. Kau tak nak pergi, kau punya pasal. Tapi aku tetap nak pergi sebab aku percaya guru aku betul. Bila kau konvo nanti dekat universiti, kau ambil anugerah anak derhaka. Sebab itu, ilmu yang kau bawa balik biadab tu, Walid. Belum ada manusia yang melakukan sebiadab itu pada Walid. Berani betul dia buat macam ni. Depan jemaah lain pula tu. Kita patut haramkan dia sertai jihad ummah ni, Walid. Anggaplah saja budak itu seperti seorang pemabuk yang berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ingat lagi kisahnya. Bagaimana pemabuk itu bertanya, adakah Allah mampu menjadikan ahli maksiat ahli taat? Apa yang dijawab? Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, Walid. Ya, pasti Allah hantar dia bersebab. Dan menjadi tanggungjawab kita untuk menundukkan kebiadabannya. Mungkin kita boleh nikahkan dia dengan salah seorang jemaah kita untuk menundukkan kebiadabannya. Kahwin bukan cara penyelesaiannya bagi memperbetulkan adab dia. Alasan semua tu. Bunyi macam Kak Izzah takut kalau Walid nikah dengan budak tu. Kalau Walid yang nikah dengan budak tu, mestilah salah seorang dari kita yang akan diceraikan. Sesiapa pun yang akan dinikahkan dengan budak tu, kita tak berhak bantah. Walid tahu. Dan kita tak sepatutnya mempertikaikan. Akak tak bantah. Akak cuma menyatakan ianya bukan jalan penyelesaian. Faham tak? Faham. Faham sangat. Malam ni Walid dengan saya. Kami ada perkara yang nak bincangkan mengenai jemaah sempadan. Saya tak fahamlah. Kenapa Hafizah dengan Rabiatul tu boleh diam macam tu je bila budak biadab tu buat macam tu dekat Walid. Padahal diorang tu isteri kot.
Kalaulah saya lah, memang. Awak bukan tempat tu. Kalau saya nanti ganti tempat Walid, bolehlah awak berkuasa. Kalau dibuat dekat abang, memang dia kena dekat situ juga. Saya ambil muka dia tu, masukkan dalam air tu, biar dia rasa macam mana. Awak tu lain. Awak serikan diri saya. Doakan saya. Saya ganti tempat Walid satu hari nanti. Amin, amin. Mana ada lagi orang yang layak nak ganti tempat Walid tu. Lagipun, Walid memang percayakan abang seorang je. InsyaAllah. Saya pun dah dapat bayangan-bayangan dari mimpi saya tu. Rasulullah pun dah sampaikan bayangan tu pada saya. Mana ada orang lain yang boleh jumpa Rasulullah macam abang. Tapi, tadi saya tengok, abang kemarin renung je mak budak tu. Astaghfirullahalazim. Apa saya nak renung? Kalau saya nak renung, baik saya renung budak muda tu daripada mak dia. Dia bini orang. Abang jangan macam-macam, Abang dah janji kan? Tak ada nak tambah-tambah kuota, Melampau kan dia? Nampak tak tadi? Selama je dia ambil hari Kak Fiza. Memandang cakap ada benda nak berbincang. Pandai ambil masa pula tu malam. Salah Walid. Bagi tengok muka ke dia. Minggu ni je 3 malam dengan dia tau. Kita ni dibawa macam tunggu kayu. Dah lah. Tak cakap pasal ni je lah. Aku takutlah kita kena kifarah Walid. Jangan buat main lah. Aku tak puas hati lah. Dah lah. Nanti kita cakap dengan Walid. Sekarang kita tak payah cakap pasal ni dah. Aku takutlah. Aku balik bilik aku dulu. Kanda. Gelilah. Dinda suka kan? Pincang pula otak dia. Sakit tapi sedap. Hebat betul lah. Aduh. Dah sikit sayang. Lembut jari awak. Apa? Tak. Jari awak memang kuat. Memang sedap. Sedap. Assalamualaikum, Umi Hafizah. Nak jumpa? Boleh? Tapi ada apa ya? Saya cuma menyampaikan kerisauan Walid. Sebab dia nampak Baiduri itu ada potensi untuk jadi Sri Kandi Islam. Allah Akbar. Saya sebenarnya risau sangat. Sebab Baiduri buat perangai kemarin. Takutlah kalau Walid marah, Umi. Walid bukan macam tu. Dia sentiasa memandang lebih jauh. Kalsum tahu kan? Walid ni kasyaf. Ya.